Pernah tak rasa semua orang di sekeliling awak tiba-tiba berubah? Semalam kawan baik awak suka band yang sama. Hari ni, dia dah jadi peminat K-pop macam orang lain. Dan awak rasa macam ditinggalkan. Ini normal, ia dipanggil tekanan rakan sebaya. Bayangkan hidup kita ni macam permainan The Sims. Setiap sim ada sifat, traits dan aspiration yang unik. Itulah yang menjadikan kita istimewa. Bila kawan-kawan mula ikut trend, mereka seolah-olah menukar sifat mereka. Dari pencinta muzik kepada popular, moodlet sedih pun muncul sebab bar sosial awak menurun. Jadi itu apa nak buat? Pertama, kenali aspirasi awak. Apa impian terbesar awak dalam permainan hidup ini? Fokus pada aktiviti yang menaikkan bar keseronokan awak. Kalau sebab kau suka melukis, pergi melukis. Jangan takut untuk jadi sim dengan sifat yang berbeza. Mungkin awak seorang genius dalam kalangan atlet. Percayalah, akan ada sim lain yang hargai keunikan awak. Mereka akan tertarik dengan keyakinan awak. Jadi jangan tukar diri awak untuk orang lain. Jadilah sim yang paling hebat dalam dunia awak sendiri.